Dari nota Word kepada slide PowerPoint dalam 1 minit. Yang saya tunjukkan. Untuk guna fungsi ni, korang kena ada Microsoft Word versi online yang boleh dapat melalui Microsoft 365. Susun nota ni supaya yang atas ni kita akan jadi title besar kita. Yang kedua ni adalah subtitle untuk slide yang pertama. Yang ni adalah dia punya point-point dalam bentuk bullet point. Dan ni adalah slide yang seterusnya. First sekali kita highlight title, kita pergi ke headings and other styles. Lepas tu kita tukar daripada normal ke title. Next kita buat 2 space ke bawah. Dan subtitle kita ni kita jadikan juga sama daripada normal kepada title. Untuk yang dalam dia kita jadikan dia sebagai bullet point. Yang ini. Buat space juga di antara slide yang seterusnya. Dan kita repeat benda yang sama. Dah habis kita buat untuk kesemua teks. Kita pergi ke file, ke export dan juga ke export to PowerPoint presentation preview. Boleh pilih sahaja mana-mana theme. Banyaklah theme kita boleh cari, kita boleh pilih, tapi kita ambil contoh yang paling mudah lah. Kita export. Sekejap saja makan masa dan dia akan siapkan kita punya slide PowerPoint presentation. Maka siaplah kita punya slide. Kita dah ada title slide sini, kita ada pula slide-slide yang berikutnya. Of course, slide-slide ni kita nampaklah dia punya design tak berapa lawa. Kita boleh ke kanan ni, dia ada bagi cadangan-cadangan lain. So kita bolehlah pilih mana yang sesuai. Yang kat bawah ni pula ada cadangan contoh. Kita nak ubah pictures yang high quality. So kita boleh tengok kat sini dan rasanya sesuai, kita boleh ubah juga. Selamat mencuba.